Episod 21. Selipar di tepi sungai. Suatu pagi hujung minggu yang cerah, Aiman mengikut ayahnya ke sungai untuk memancing. Suasana di tepi sungai sangat tenang. Hanya kedengaran bunyi air mengalir dan kicauan burung di dahan pokok. Aiman duduk di atas batu besar sambil menggoyang-goyangkan kakinya ke dalam air yang jernih. Tiba-tiba, dia ternampak sesuatu hanyut perlahan di tengah sungai. Sepasang selipar kecil berwarna biru muda. "Ayah, ada selipar hanyut!" jeritnya sambil menunjuk. Aiman berlari di sepanjang tebing, cuba menangkap selipar itu dengan ranting panjang. Setelah beberapa cubaan, dia akhirnya berjaya menariknya ke tepi. Selipar itu kelihatan masih elok dan bersih, seolah-olah baru saja dipakai. Aiman membelik-belik sambil tertanya-tanya, siapa punya ni agaknya? Namun dia tidak nampak sesiapa pun di sekitar sungai. Ayahnya berkata, mungkin ada budak kampung seberang yang hilangkan simpan dulu. Nanti kita pulangkan. Hari pun berlalu, tapi tiada siapa datang mencari. Aiman meletakkan selipar itu di tepi jendela biliknya. Malamnya, ketika angin sepoi-sepoi masuk dari luar, Aiman terdengar bunyi halus seperti suara kecil memanggil, "Terima kasih, Aiman." Dia menoleh, tapi tiada siapa di situ. Hanya selipar biru itu bersinar lembut di bawah cahaya bulan. Macam hidup? Bisiknya perlahan sambil mendekati. Keesokan paginya, Aiman membawa selipar itu ke sungai semula. Tiba-tiba muncul seorang budak kecil di seberang sana sedang mencari-cari sesuatu di air. "Hoi, kau hilang selipar ke?" jerit Aiman. Budak itu tersenyum lega dan mengangguk. Dengan bantuan sebatang-batang buluh panjang, Aiman menghantar semula selipar itu menyeberang arus sungai. Budak itu mengucapkan terima kasih sambil melambai sebelum menghilang di sebalik kabus pagi. Aiman memandang ke sungai itu lama-lama sambil tersenyum. Dalam hatinya, dia yakin budak tadi bukan manusia biasa. Mungkin roh kecil penjaga sungai yang mahu menguji hatinya. Sejak itu, setiap kali dia datang memancing, Aiman akan memberi salam kepada sungai dan berdoa agar airnya sentiasa bersih. Pengajaran, tolonglah walau dalam hal yang kecil. Kerana setiap kebaikan yang ikhlas pasti akan dibalas, walaupun dengan cara yang kita tak sangka.